Tahukah anda, suntikan anti-typhoid adalah wajib bagi semua pengendali makanan? Demam kepialu atau typhoid boleh merebak melalui makanan dan menyebabkan gejala seperti demam, cirit-birit dan sakit perut. Untuk melindungi pelanggan dan memastikan keselamatan makanan, setiap pengendali makanan perlu mendapatkan suntikan ini sebelum mula bekerja. Suntikan ini diwajibkan bagi semua pengendali makanan, termasuk di pasar awam, kompleks makanan, kantin, kiosk dan berniaga atau menyewa di premis MBSP. Kadar suntikan typhoid bagi warga negara, RM75 bagi perniagaan berlesen, RM120 bagi perniagaan tidak berlesen dan luar kawasan. Bagi bukan warga negara, RM105 bagi perniagaan yang berlesen, RM200 bagi perniagaan tidak berlesen. Kegagalan mendapatkan suntikan atau tamat tempoh akan dikenakan kompaun RM500 bagi setiap individu. Semasa pendaftaran, pastikan anda membawa MyCard atau pasport, kad suntikan dan lesen MBSP untuk tujuan pemeriksaan. Suntikan boleh didapati di lokasi berikut: Menara Bandaraya MBSP, MBSP Cawangan Butterworth, MBSP Cawangan Sungai Jawi. Lindungi diri, lindungi pelanggan anda. Dapatkan suntikan anti-typhoid segera hari ini.